Robot salam. Kita ada ikan keli, ikan salai dan sayur. Dia makan laju ya. Ayam kecap, ayam lemak. Ayam kicap ya. Yang ni Salai. patutnya Ian punya dengan adik. Tapi Ian makan lauk orang tua. Ni adik, adik makan eh? Batik toy. Habis dah ini nampak makanan. Adik nak? Dah jom. Mami, kita perlu letak dulu. Adik fish. Mewah ni pipi dia. Nampak tak sedap. Okay, let's go. Ya, jom. Let's go. Dia cakap tangan mami tak sedap. Kenapa tangan mami kecil eh? Sini. Dia kata dia kata tangan mami tak sedap. 1, 2, 3, jump. Cepatlah. Saya ambil video, cepat. Nak takut apa? Tak ada apa pun. Hai, kita baru sampai Melaka. Kita dekat mana? Kita baru sampai sebelum ni kita kenal sebagai Melaka Premier Outlet. Tapi sekarang dah tukar nama apa? Duty Free apa? Free Zone eh? Freeport. Freeport Melaka. Formosa. Freeport Famosa. So kita tak tahu brand dia masih macam dulu ke, adakah brand dia macam JPO juga ke ataupun tidak. Sebab last kita pergi tahun 2023. 2023 masa yang demam tu. Masa tu yang 3 tahun ke 2 tahun lah. Kalau 2022 tak 2022 ataupun 2023 masa tu. Kerana Melaka sangat panas. Tapi dia jual ada barang gila. That is why Yen tak tahan panas ya masa tu. That's why dia demam. So ya, masa tu brand dekat sini pun tak adalah sehebat JPO. Because JPO always the best. Orang KL ke orang mana-mana semua mesti datang JPO. Bukan MPO, bukan JPO. Sorry. So let's go. Let's see. Allah, yerut ni tudung. Lantak lah duduk dalam kereta tadi dah huru-hara. Beg dah basah, dah tumpah air panas. So kita jalan pakai nampak tak? Kita jalan bawa pouch je sebab beg dah basah. Nampaknya macam kena beli helmet baru. Okay. Yan, Ustaz. Jom. Let's go. Ikan. Nak tengok ikan, tengoklah apa yang boleh buat. Bukan kita boleh swimming pun. Daddy, ikan. Freeport Famosa Outlet. So brand yang ada dekat sini MC Vogue and MNB. Sudah paksa ya Santa Barbara City College. Oh ya yeah. Bonia Bombafu, yes, Bombafu Sembonia. Okay, that's all. Major. Ada Sembonia. Oh, ada Baliram. La 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 la. Ada dinosaur. Ada dinosaur. Apa sekali buat Jom Daddy. Kalau terror mesti awak jumpa Daddy. Tengok Adik tengok adik. Itu Daddy. Adik, what's that?
Water fountain. Anak nak kawan. Oh, ni MC Vogue punya. Okay, ni sama dengan Dato' On. Anak kau mami. So now we are reaching to the center of the Melaka. Mami ada water park lagi. Allah. Oh dah, pancut. Mana tempat semua indah Hujan, adik hujan. Basah kepala. adik. Ha. So, adik. Jangan nak ambil gambar tak? Tak pergi kat Borneo. Tak punya. Are you in? Dia dah buat macam t-shirt. Yang ni 238. Dia ada apa-apa diskaun lagi tak? Dah dah sini. Tengok apa? Ya. Tengok apa? Bukan tarik. Dia lah sebab tu duduk tu ada besi depan naik. Ha. Bonet tak muat tu. Tapi banyak bonet tak muat ni. Nak jajan. Tak apalah, peluk lah buat video. Daddy nak jajan. Daddy nak jajan. Tak Daddy nak ada. jajan. Mami nilai lah saya. Daddy nak jajan. Kau tak muat tu. Bonet penuh. Boleh mana? Kat depan lah. Kalau lah kawan Daddy. Ya, sabar-sabar bukan saya. Baik tangan ni tersepit nanti. Alah. Boleh tutup. Okey. Naik. Chips. Potato chips. Adik Fari. Adik. Oh, kosong. Sana sayang, sana. Sana dekat dengan ikan. Awak tu ikan. Tu sana. Mami. Sayang. Ini Makan macam. Ini lah. Apa ni? Kari. Potong ke? Sotong, yes. Cukup lah. Sekarang nak tak nak Nak kerang pun, kerang pun. apa ni? Ada sotong kerang Boleh? Sekarang sikit je lah, tak payah banyak. Sotong tepung. Daddy tu apa tengok dalam tu? Ikan pari. Mana mata dia? Ni mata dia. Oh, di sebelah. Kan. Boleh. Mami saya nak pegang. Cukup nanti cukup Ada yang kecil sikit tak? Ya. Soto. Jom, nanti boleh. Okay, 22. Meja 22. Dah ni. Lepas tu kerang, buat kerang rebus kan? Macam ni akak kira pun je lah. Okey, itu saja. Nasi. Dia rasa lemak Lemak lagi Okey. Hai semua. Sekarang kita ada dekat kedai ikan bakar. Kedai ikan bakar Haji Musa. So sekarang jam menunjukkan pukul 7.57, almost pukul 8. Kita makan dinner awal sikit sebab kejap lagi kita ada meeting, kita ada online meeting. Ya. Kenapa awak senyum? Hai. Awak tidur tadi kan? Ha?
Awak tidur dalam kereta tadi, bangun-bangun dah sampai. Apa ni? Itu kicap. Sama kicap. Makan otak-otak Melaka. Sedap ni. Kita makan dengan sambal kicap. Abang, kena muka adik lah. Kena muka adik abang. Nanti tangan tu cocok. Nanti dah jam 7 tangan jahit. Tak lah. Oh, dia dah sampai. Ya, dia dah sampai. Ikan pari, goreng sambal, Sambal, anjing kerang rebus, kerang rebus, nasi lemak, sotong tepung. sotong goreng tepung. Otak-otak dah habis. Otak dah habis. Otak dah habis. So, let's eat. Peluk dia dengan tangan jap. Makan dengan mami Bang, awak teman saya. Abang tunggu sekejap Boleh si yang ket tadi makan yang ket. Tadi ikan pari je. Ket. Lontak je lontak je cat. Nanti dia gigit, dia lapar. How to make sounds like a cat? Meow. Meow. Let me see, what's that? Wait, jatuh nanti. Oh, seashell. Dan sana laut. Laut ke? Laut, jom. Ada boat. Kalau siang lagi nampak boat. Mana boleh nanti hilang. No. Dah let's go. Jom. Pari tergelam. Dah. Jom. Semua ada rekod ni. Hai, sekali lagi hai. Sekejap air ni. Ini atas sama puan ke? Betul. Saya pun guys. Okey, cepat. Jom. Wah. Yang tu tak ya. Yang tu susu perlu kan? Kan abang wait. Right, sekejap Jadi, Nampak awak nak duduk situ. Biar naik sekali dengan uncle. Nak? adik seorang. Kita dah sampai Hatton Melaka. Sekarang jam dah pukul 10 dan semua orang dah kepenatan, dah ketibas. Kita memang suka check in lambat-lambat ya. Kita nak bawa habiskan masa. berapa? Kita nak bawa berapa? Here. Oh, dah sampai dulu.
Okay, open the door, open the door. Tak boleh. Memang macam baby dia. Okay, come. Okay, take off your shoes adik. Take off your shoes. Itu yang kita pergi semalam. Sama rumput sini. Sama. Apa ada satu. Abang tepi abang. Abang awak sana sikit. Tak ada tak boleh. Oh. Hai. Oh. Masuk kita dah ada pintu. Ada 2 access pintu to bathroom. Ada towel. So kita tengok apa yang kita dapat. Sabun, shampoo, lipstick and so on macam biasa. Okay, kat sini ada cermin lagi. One more. Ya Allah, rabak muka. Saya baru nak tulis. Dah lah je. So lampu dia memang macam ni, dia agak dim ya. Aku tak berguna. Okay, so ini kita punya curtain. Wow, so big. This one is, I think it's king size. Mami, habis saya. So dia king size. And ada kerusi dekat sini satu. And one more cermin. Ini nak pakai pintu sana. Okay, so let's see the view. Wow, view dia uff. Kalau siang mesti nampak. Okay, so ni view dia. View dia apa tu oh ni nak kedai. So dekat sini mahkota medical. So ini adalah area untuk daddy tidur. And daddy ada TV yang dia tak akan tengok punya. And then ni station dia. Station masak air dan susu. Anak-anak semua saya. Dah 6 tahun. Ini adalah almari dia. Sekejap. Itu kaca. Tolak. Bukan lagi. Tolak dalam. Anak-anak tutup. Tak boleh nanti ada terlanggar. Okay, so dekat sini ada slipper. Ini ada penimbang guys. Penimbang kita kena timbang. Beri kesedaran sedikit. Ya. Saya tinggal pulang. Takkanlah tidak. Berat 49. Takkanlah berat 49. Ni pun benar. Ready? Assalamualaikum. Good morning my baby. Alah, baru bangun. Abang dah mandi dah. Pam. Tu nampak ada laut, ada masjid, ada mall. Jadi Ni hotel Mahkota. Tu Mahkota Sentry Mahkota Hotel lah. Baru ingat Sentry Mahkota Hotel. Ini dulu adalah laut. Okay, tapi sekarang dia dah tambah. Tiba-tiba tengok dah situ ada jadi rumah, ada jadi shop lot, ada jadi mall. Gila tu. Mami, esok cerita ni dah siap ke? Belum lagi, ambil masa sikit. Ada lagi yang Mami tak habis edit. Mana tu? Okay, Mami? kasut baru. Adik kau saya. Ask daddy. Alah, anak boy. ada buta ni. Anak boy. Anak boy. Jangan buka lah. Saya nak wash hand. Wash hand. Bila? Cepat sini Didi. Mami ambil gambar. Ya. Okay, 1, 2, 3. Adik, abang. 1, 2, 3. 今天帮我看，我今天做的都不满，我这2个人都不满。 Wah, banyaknya candies. Wah, cantiknya. Dia punya makeron. Let's go makeron. Bapak dia mana? Nampak dia? Ha. Tapi Dalam kita depan.
Jen, macam singgah ke? Kalau berlakon macam singgah kedai ni. Pastinya. Kita tunggu makanan kita. Jadi sejuk jadi. Okey, kita punya kuih tiaw dah sampai. Ini Yen punya nasi goreng, Debbie punya Kuih tiaw goreng ayam. Kan? Ya. Adik, kena duduk kursi dia. Sebab sini tak ada baby chair, so dia tak diam. Dia rasa nak pergi lari dekat tengah-tengah jalan tu, baik dia duduk dalam meja ni. Terima kasih. Ni bangunan ni kedai-kedai jual baju tau. Jual baju yang kira-kira Cina. Memang murah, macam singlet ke apa semua kan. Ni semua sini lubuk. Sekarang ni tinggal tu saja ada satu kedai. Ni dulu tempat. Oh ni semua ni dah tak ada. Itu longkang Dulu sini semua jual-jual singlet, baju-baju tidur. It's so hot. Dia panas di bahang, okey. Bukan panas sahaja. Panas ada angin sikit-sikit tapi bahang. This is longkang. There is no ikan here. Hai, Assalamualaikum. Kita dah sampai Bandar Hilir, Melaka. Parking tiba banyak. Tadi kita orang 3 kali dah pusing tak ada parking. 1, 2, 3 kat depan tu. Okay, so misi kita adalah nak bawa Yen. Ya Allah. Misi kita hari ni adalah nak bawa Yen naik River Cruise. Rasanya awak pernah naik boat ni? Tak pernah? Tak sure sama dia yang dah pernah naik ke belum. Spiderman kan? Wah, Spiderman. Jadi motor. Sini becak memang tak ada lesen ke ni. Atuk punya ni Museum Custom. Atuk CZ Work Custom Melaka River Cruise. No, tahu ramai baik Jetty Quayside. Kejut saya. Dia jam 4. Tuna. Yang tuna. Naik boat ni tu Ya. Kita kena follow naik boat dia. Panas. Topi Panas dulu. Pakai dulu. Lagi buka. Adik boleh 2, 3. Kau boleh angkat, saya pun takut. Sana ada ikan kuning. Mana awak? Kita naik River Cruise. Jadi nampak angin lagi, dia sedang tidur. ada bola. Ada bola jatuh.
Ni je. Ni hard rock. Hard rock. Nampaknya adik Fari tak suka panas ya. Tak suka panas sangat. Dia tak suka panas di Melaka. Panas di Melaka. Yang dia suka Saya nak balik bilik saya. Ready? Oh, dia tanya. Bang, topi mana bang? Topi. Baik, yang tu. Harapan cuma sahaja. Lepas habis explore nanti boleh datang balik ke JT dan info kepada staff untuk menunggu bot. Waktu untuk menunggu bot dah kurang 1 jam lebih. Okey. Kalau tak nak turun sekarang tak apa, boleh datang kemudian petang esok lah. Sebab tiket tu dia valid dalam masa 24 jam. 24 jam tu untuk taman ini sahaja, tidak termasuk bot. Ada apa-apa soalan tak? Untuk ambil gambar. Amin gambar yang kecil lah. So akan ada kios-kios kat sini. Kios jual souvenir. Oh, beli air. Dapat satu. Ini saya kena ngawak kan. Awak punya macam WhatsApp gambar naik bas tak ada bumbung. Oh no, it's hot again. Panas. Sekarang ni kita nak merayak ke mana pula? Kita cari cendol. Kalau sampailah ya. Sebab estimate time pukul 5 dan nak gerak balik Johor. Esok Ian school and kita akan kerja. Ya Allah, ya Tuhanku, berapalah temperature kat Melaka sekarang ni. Apa tu? Labubu. It's getting hot. Lihat cendol lah tadi. Tadi dah cendol lah. Jadi ada cendol dalam kerja. Wah, watermelon. Wah, kalau cendol. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, so crunchy. Oh, tak crunchy ya. Abang gigit bang.
temikan. Syok ni, syok. Nak. Syok. Sekejap. Jilat je. Apa rasa dalam je? Minum air. Yo. Adik suka lah. Sebab dia makan biji je. Suka dia. Masuk tu kena bayar lah. Masuk tu kena bayar. Beli sedikit cenderamata and terbang. Mudah-mudahan jalan tak jam lah. Kerana hari ini merupakan 24 Disember, esok 25 and it is a Christmas. It's a Christmas. Bila nak jalan ni? Lambat Dia lah. lagi jalan Kocok-kocok macam ni dik. Kocok-kocok. Oh, cantik dia. Ni ada macam beg. Apa sabu tadi? Nak berikan teacher awak beg yang macam mana? Macam ni. Macam ni? Oh, cantiknya. Ni pun cantik. Oh, ni pun cantik. Mami dah tengok buat tu. Sabarlah, saya nak tengok beg. Cantik. Tapi kita akan beli yang tak ada tulisan Melaka lah ya. Cantik. Ini cantik. Ini paling cantik. Boleh dapat ni. And then colour dia macam ni. Ada video tu tak? Ada video tu? Tak. Dek je. Ha. Tu nak beli rotan, Wah, ada rotan ke dik? Ha. Oh. Terbaik. Kalau rotan ni tu lah. Siapa suruh tunjuk? Mana rotan? Tengok besar tak? Macam ni. Kak kata halus sikit. Halus sedap je apa? Perasmian. Sebelum Melaka RM3 Apa beza dia yang ni? Yang ni ori. Ni ori. 210, 110, yang ni RM8. Yang ni tak ori lah. Oh, yang ni 210 lah yang 3. Kalau yang ni 110. Belah ni dulu. Tak apa, letak jam bag tu. Sini. Awak nak pegang bola tu kan? Nanti keluarkan. Sekejap, letak dulu dalam ni. Alamak, adik. Pandai-pandai cabut ni. Apa tu Mami? Tak boleh lah. Spiderman. Dah, jam. Ike. Ya. Jadi, Saya. nak rotan siapa dulu? Ni. Rotan ni dulu. Sini, sini. Sini. Adik pula. Mami pula. Macam cikgu sekolah Kita dah settle jalan-jalan di Melaka. Sekarang jam dah menunjukkan pukul Suku. dah pukul 5 minit. Yes. Tujuh suku. Ada kolam Ayan. Mana? Ada swimming pool. Mana? Kita balik. And kita dah kepanasan, dah kepenatan nampaknya. Kita dah beli barang pun. Ya. Souvenir untuk teacher dan juga kawan-kawan Ian. Kita nak pergi Kita sekolah. beli souvenir untuk kawan Ian sebab ada kawan-kawan dia yang tahun depan tak sambung and ada yang dah darjah 1. Mami. Yes. Mami janji kat So, sekolah kita saya nak bagi main hadiah, ni. okey? Mami janji.
Ustaz. High five. Clap your hand. Clap your hand. Siapa Nadif Fahri? Angkat tangan.